بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam, ya ajaban li rajulin muslimin yaji'uhu akhuhul muslimu fi hajatin فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق فإنها مما تدل على سبيل النجاة. Artinya, hai terlebih ajaib bagi lelaki yang muslim yang datang akan dia oleh saudaranya yang muslim dalam menuntut akan dia akan hajatnya, maka tiada melihat ia akan dirinya itu ahli layak bagi berbuat kebajikan akan orang yang baginya hajat. Maksudnya, pelik sungguh orang Islam yang diminta tolong oleh orang lain dan dia mampu tolong tapi dia tak mau tolong. Tu pelik sungguh, kata Sayyidina Ali. Jadi kita ni, paling tidak orang minta tolong dekat kita walaupun dia bukan Islam, maka kita tolong dia dari segi kemanusiaan. Apatah lagi yang seagama, sama-sama Islam, lagi kena tolong lah. Contoh, orang insiden. Tengok-tengok Cina, seluar pendek pula. Tahu dah ni bukan Islam. Insiden, tak mau tolong. Bukan Islam. Macam tu ke kita? Tak kena. Macam tu tak kena. Kita tolong dia. Kita tolong dia dari segi kemanusiaan macam tu. Saling tolong menolong. Bukan mesti seagama. Ini dari segi kemanusiaan. Sesama manusia, sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin." Jikalau dunia itu sama nilainya di sisi Allah seumpama sebelah sayap nyamuk. Seekor nyamuk kan dia ada dua sayap, satu sayap saja. Seandainya dunia di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah takkan bagi orang kafir minum walaupun seteguk air pun. Maknanya dunia ini tak bernilai apa pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa pun. Maka Allah bagi juga pada orang bukan Islam makan, minum. Bahkan kalau kita tengok, lagi jahat orang tu, lagi kaya pula. Ini maksudnya di sini bahawa kita tolong sesama manusia. Ini kata Sayyidina Ali, pelik sungguhlah. Bila orang boleh tolong, orang minta tolong dekat dia, dia mampu tolong tapi dia tak mau tolong. Pelik sungguh. Baik. Dan jikalau tiada ia mengharap akan pahala dan tiada ia takut akan seksa, maka sesungguhnya adalah sayogianya baginya bahawa menyegerakan ia dalam berperangai kemurahan. Yakni jikalau seorang meminta akan dia akan suatu hajat, maka sayogianya menyegerakan ia menyampaikan hajatnya. Dan jika tiada ia mengharap akan pahalanya dan tiada takut ia akan seksa sekalipun. Jadi kata Sayyidina Ali, walaupun dia tolong tu bukan sebab tolong tu dia nak pahala, bukan dia tolong tu sebab takut seksa, bukan, tapi dia kena tolong, kata Sayyidina Ali, dari segi kemanusiaan. Kemudian Sayyidina Ali sebut apa lagi? Kerana bahawa yang demikian itu menunjukkan perangai yang baik lagi murah hati, dan lagi yang demikian itu menunjukkan jalan kelepasan daripada kejahatan. Sebab apa? Kata Sayyidina Ali, yang demikian itu tolong orang lain itu adalah akhlak yang baik, perangai yang baik, akhlak yang mulia. Jadi kita berakhlak yang baik ini supaya nanti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang baik pula. Siapa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya
farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menolong orang Islam, orang mukmin yang lain dalam satu kesusahan dia dalam dunia ni, ada orang Islam susah, kita tolong dia dekat dunia ni, maka nanti di akhirat nanti satu kesusahan kita akan dilepaskan daripada kita pada hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti kita susah, berat tuan-tuan puan, memang berat. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi, salah seorang yang dijamin syurga, salah seorang yang berpuasa, kemudian dalam keadaan membaca Al-Quran, dibunuh dia. Tapi waktu hidup dia, setiap kali dia lalu dekat kubur, dia teriak. Orang tanyalah, wahai Amirul Mukminin, engkau diceritakan tentang hal lain, engkau tak menangis macam ni pun, tapi kalau pasal kubur, tengok kubur, cerita pasal kubur, teriak pasal apa? Kata Sayyidina Uthman, aku ni membayangkan kubur itu, bila ada seorang lepas daripada kubur, dia selamat, dia boleh jawab soalan dalam kubur tu, insya-Allah yang kemudian tu mudah. Tapi kalau dekat kubur tu saja berat dah, kat kubur tu berat dah, maka yang selepas itu lagi berat. Ini baru kubur tuan-tuan dan puan. Jadi kesusahan hari kiamat itu hisab, belum lagi kebaikan kita, kejahatan kita. Jadi siapa yang tolong satu orang Islam yang susah, satu je dia tolong, tu satu pertolongan, maka nanti di hari kiamat Allah akan tolong dia dengan satu pertolongan. Kalau 10 pertolongan, begitulah seterusnya. Tuan-tuan membayangkan, dari sekian banyak makhluk Allah ini, kita tahu yang paling banyak menolong orang lain adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Nanti kita akan tengok lagi macam mana Nabi kita tolong sampai tak ada apa dah. Ada orang main minta lagi. Sayyidina Umar geram dah, sebab yang minta tu banyak kali minta tolong pada Nabi, Nabi tak ada apa dah. Kemudian kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, Allah tidak membebankan engkau melainkan pada apa yang kau mampu sahaja. Sayyidina Umar ni berpegang pada ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan kamu, Allah tak membebankan seseorang melainkan mengikut kadar kemampuan dia. Dari segi ujian, dari segi apa pun, adalah sesuai dengan kemampuan orang tu. Sebab tu kita tak boleh bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain, tak sama. Ujian dia kita nampak ringan, tapi bila kena dekat kita belum tentu kita mampu. Ujian kita orang lain nampak ringan, tapi kalau diberi pada orang tu belum tentu orang tu mampu. Itu sesuai dengan kadar masing-masing. Jadi Sayyidina Umar berpegang pada ayat tu, tak salah Sayyidina Umar, memang benar itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita agak kurang senang dengan perkataan tersebut, sebab kebiasaan Nabi ni memberi. Orang minta, Nabi bagi. Kemudian ada seorang lelaki Ansar, dia kata, wahai Rasulullah, anfiq, bagilah, wala takhaf min dzil arsy iqlalan, jangan takut miskin daripada Tuhan pemilik arasy. Nabi kita senyum, bihadza umirtu, kata Nabi, semacam inilah aku diperintahkan. Nabi kita kata, wahai Bilal, bawalah si fulan ini ke kedai kawan tu, ambil apa yang dia nak. Dia nak tepung 2 kilo misalkan, lepas tu nak apa lagi, minyak samin, nak apa lagi, bagi dia ambil. Lepas tu bagi tahu dekat tuan punya kedai, nanti Muhammad yang akan membayarnya. Tu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala ni, tak ada orang yang boleh menyamai kedermawanan, sifat pemurah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi lebih, tak ada. Maka orang yang paling banyak pahala di sisi Allah tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan orang saja, makhluk Allah secara keseluruhan. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan dalam hal tu. Nabi kita tolong orang apa semua, Nabi kita memberi contoh pada kita. Walaupun orang tu, bahkan Syekh Fahmi menekankan, walaupun orang itu kafir, orang bukan Islam sekalipun, tetap kita kena tolong dari segi kemanusiaan. Mana tahu sebab pertolongan kita Allah bagi hidayah dekat dia masuk Islam. Ini tuan-tuan dan puan. Baik.
Maka ditanyai orang bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adakah engkau dengar akan ceritamu ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Ali sebut macam ni. Pelik sungguh apa semua dia sebut. Ada seorang sahabat tanya, wahai Ali, engkau dengar cerita ni daripada Rasulullah ke? Engkau bercakap ni, sumber dia, dasar dia daripada Rasulullah ke? Apa jawapan Sayyidina Ali? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahkan tu iyalah, bahkan. Dan aku dengar pula yang terlebih daripadanya, yaitu tatkala didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tawanan daripada negeri Tayyib, maka berdiri seorang perempuan yang muda daripada tawanan itu, maka berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, adakah engkau lihat bahawa engkau lepaskan akan daku daripada tawanan ini, supaya jangan diaibkan oleh orang Arab akan daku. Kata Sayyidina Ali, aku dengar pula lebih daripada yang aku sebut tadi. Tadi kan Sayyidina Ali sebut, peliklah orang minta tolong dekat dia, dia tak mau tolong padahal dia mampu. Ini Sayyidina Ali yang sebut, itu perkataan Sayyidina Ali. Ada sahabat tanya, wahai Ali, engkau dengar tu daripada Rasulullah ke? Sayyidina Ali kata, bahkan lebih dari itu pun aku dengar. Dia cerita, dulu pernah berlaku satu peperangan. Selesai perang, dibawalah tawanan daripada negeri Tayyib, bawa kepada Nabi SAW. Dalam tawanan ramai-ramai itu ada seorang perempuan muda. Perempuan muda ni, dia tanya, ya Muhammad, panggil Nabi SAW. Dia kata, kalau Tuan lepaskan saya nak minta Tuan lepaskan saya. Sebab kalau Tuan lepaskan saya, itu lebih baik. Sebab saya ni minta lepas tu supaya tak diaibkan oleh orang Arab. Kan tawanan ni dia terpulang, dia macam dia hamba lah, diwariskan apa semua tu, macam tak ada nilai lah. Tawanan perang. Cuma Nabi kita melarang membunuh tawanan. Orang lemah ni jangan. Nabi kita pesan, kalau perang tu ada orang lemah lari, jangan digan, biar api. Kalau duduk dalam rumah, jangan kita pecah masuk rumah tu, jangan. Sebab tu Nabi waktu Fathu Makkah, Nabi sebut, siapa duduk man dakhalal ka'bata fahuwa aminun, siapa masuk Baitullah, duduk dalam Masjidil Haram, dia selamat. Wa man dakhala darahu fahuwa aminun, siapa yang duduk dalam rumah dia, dia kunci pintu rapat-rapat, dia selamat. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Nah, ini tuan-tuan puan, tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu boleh dikatakan sebahagian besar peperangan pada masa Nabi itu berlaku jauh daripada bandar, daripada pekan, jauh. Medan Uhud jauh daripada bandar, daripada kota Madinah tu jauh. Sekarang lah medan Uhud tu pun jadi bandar lah sekarang. Dulu pada masa Nabi itu bukan bandar. Badar jauh daripada bandar, daripada pekan. Yang berlaku dalam sejarah Nabi ini, yang masyhur dalam pekan, peperangan bandar pertama, perang Khandaq. Itu pun bukan Nabi yang serang, tentera musyrikin yang serang. Sebab apa? Nak bagi sedikit korban supaya orang yang tak terlibat dalam peperangan tak terbunuh. Perempuan tua, perempuan tak larat, tak kena bunuh. Tuan-tuan bayangkan, waktu tentera Mongol, tentera Tartar menyerang Baghdad, diceritakan pada masa tu umat Islam yang terbunuh di Baghdad sahaja lebih kurang 2 juta orang pada masa tu. Tuan-tuan bayangkan, diceritakan pada waktu tu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berumur belasan tahun, beliau menangis tengok macam ni. Tengok macam tu menangis beliau. Beliau berazam, aku nak pulun supaya aku boleh menjadi orang alim. Pulun beliau. Beberapa tahun kemudian jadi orang alim, sehingga dikatakan ilmu yang hilang pada masa tu digantikan dengan munculnya seorang alim pula, iaitu Imam An-Nawawi. Sehingga Imam An-Nawawi buat satu kitab Majmu'. Banyaklah kitab beliau, tapi yang masyhur ni antaranya Majmu'.
buat kitab tu, dikatakan kalaulah kitab ini sempat khatam, tapi tak sempat khatam sebab Imam An-Nawawi meninggal. Imam An-Nawawi meninggal tak sempat kahwin. Anak-anak kita pikir kahwin sampai tak mau mengaji. Tu pelik. Imam An-Nawawi pikir mengaji sampai tak kahwin. Ni Imam An-Nawawi. Jadi majmu' tu dikatakan kalau sempat khatam sebelum beliau meninggal dunia, maka nescaya mazhab Syafi'i tak perlu pada kitab fiqh yang lain. Tak perlu. Ini tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan bayangkan pada waktu tentera Tatar menyerang Baghdad tu, apa saja dihancurkan. Apa saja dihancurkan. Bahkan dikisahkan sehingga bata sebiji kalau elok tu depa perancang, hancurkan. Habis semua. Sehingga dikatakan ada sebahagian sungai Furat tu, sini air sungai lah, lintah itu, lepas ni warna hitam. Sebab apa? Segala manuskrip kitab-kitab lama diletakkan dalam sungai itu buat kuda untuk menyeberang. Bahkan ada pula sebahagian tempat darah tu apa? Air sungai, orang ramai ni letak tengah ni. Yang ni warna merah. 2 juta umat Islam yang terbunuh pada masa tu. Sehingga disebutkanlah dalam syair. Ada dalam syair ulama menyebutkan ada 3 jenis yang memang tabiat dia perosak. 3 jenis. Dibuat dalam syair, thalathun min tab'ihal fasadu, al-fa'ratu wal jaradu thumma al-yahudu. Dalam lain ada yang sebut thummal barbaru. Ada 3 kumpulan, 3 jenis yang tabiat dia perosak. Tabiat dia memang perosak. Yang pertama, tikus. Tikus ini kok mana pun perosak. Yang kedua, belalang. Belalang kok mana pun perosak. Yang ketiga, orang Yahudi. Kok mana pun perosak. Dalam lain riwayat ada sebut pula al-barbaru. Orang barbar, orang Tartar ni. Tu perosak. Jadi tuan-tuan puan, itu ada yang sebut macam tu. Ini tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berlaku peperangan tu memang tawanan perang tu tak ada yang memuliakan. Tawanan perang takkan dimuliakan. Kecuali tentera Islam. Tentera Islam dia pemuliakan sungguh. Ada dalam kitab Mafahim Najibu Antusaha Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saya ada baca waktu PKP tu. Jadi ada berlaku satu perang. Kemudian perang selesai, tawanan dihadapkan semua ni lah. Sahabat tanya, waktu tu mereka tak tanya pada Rasulullah lagi. Mereka bincang sama-sama mereka, kita nak buat apa dengan tawanan ni. Ada yang kata kita tunggu Rasulullah, ada yang kata kita bunuh. Jadi dia ambil pendapat yang kedua, bunuh semua. Sampai pada Nabi SAW. Nabi kata, aku berlepas diri daripada apa yang kamu buat. Nabi sebut macam tu. Nabi marah. Pasal apa tak tanya aku dulu? Nabi kata, tanya aku dulu. Itu dalam kitab Mafahim. Ini tuan-tuan puan. Itu orang bukan Islam. Macam mana dengan orang Islam? Lagi kita kena hormatlah. Baik, kita tengok lagi. Ya Muhammad, kata perempuan tadi tu, adakah engkau lihat bahawa engkau lepaskan akan daku daripada tawanan ini, supaya jangan diaibkan oleh orang Arab akan daku, kerana aku anak penghulu daripada kaumku, dan bahawasanya adalah bapaku daripada orang yang pemurah lagi baik perangainya, dan adalah ia memeliharakan kebinasaan orang, dan melepaskan tawanan, dan mengenyangkan orang yang lapar, dan memberi makan akan jamuan, dan memberi salam akan orang, dan tiada ia menolakkan seorang yang meminta suatu hajat daripadanya sekali-kali. Jadi dia sebut kebaikan ayah dia. Dia kata, wahai Muhammad, lepaskan aku supaya aku ni tak diaibkan oleh orang Arab, dan aku ni juga adalah anak pada ketua kabilah ni. Dia sebut kebaikan ayah dia. Dia kata, ayahku ni orang yang pemurah lagi baik akhlak. Dah pemurah, sifat pemurah lah, pemurah dermawan. Dia kedekut ni, pemurah lawan dia kedekut. Kedekut ni tak ada baik lah. Tak ada baik tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan kedekut. Jangan tuan-tuan lah. Tuan-tuan doa pula lah. Bukan.
Ada orang kedekut. Contoh, ada orang kedekut. Takat mana dia boleh kedekut? Lama mana dia boleh kedekut? Paling-paling sampai umur dan 60, 70. Katakanlah boleh pergi 100. Takat tu ya. Lepas tu harta tu lepas mana? Atau harta tu lepas mana? Nak buat masuk kubur? Tak. Waris lah, bagi waris. Hak waris ni ada tak nak bagi untuk dia? Infak untuk dia apa? Tak ada dah. Ayah dulu pun kedekut, takkan kita nak kena bagi untuk dia? Tu anak. Kita ni cerminan bagi anak kita. Sebab tu Gus Bahak, seorang ulama karismatik di Indonesia, dia tak bagi kita ni marah ke anak yang teruk. Marah tu nasihat betul-betul. Dan tunjuk contoh. Sebab apa? Anak ni dia ikut contoh. Tuan-tuan, secara mudah. Ada budak, umur 2 tahun, 3 tahun, baru boleh bercakap. Takat sebut la ilaha illallah, doa makan, doa tidur, boleh budak tu. Baca Quran tak boleh lagi, alif bata tu tak kenal lagi, tapi doa tu dia boleh. Pasal apa? Dia tengok mak ayah dia buat. Dia tengok mak ayah dia buat. Al-Fatihah tu boleh dah. Tuan-tuan perempuan, dalam kitab Al-Qurtas fi Syarh Ratibil Attar disebutkan malaikat malu menyiksa mak dan ayah kepada budak yang boleh, yang menghafal surah Fatihah, yang boleh hafal surah Fatihah walaupun dia tak boleh baca lagi. Malaikat malu nak siksa mak ayah budak ni. Tuan-tuan bayangkan, itu keuntungan. Jadi anak ni dia tengok pada ayah dia. Ayah pun tak pernah sedekah, tabung lalu dia senyum, dia kata senyum tu sedekah. Dia kira macam tu. Anak nak buat macam nak sedekah untuk dia. Dah. Kama tadi nutudanu, seperti mana kamu berbuat, macam itulah kamu akan dibalas. Kalau kita rajin sumbang, rajin buat, ya Allah aku teringat kat mak ayah aku, ni hadiah untuk mak ayah aku, ini wakaf untuk mak ayah aku. Kita rajin buat macam tu, anak kita nanti pun Allah akan gerakkan hati dia untuk buat untuk kita. Tapi kalau kita tak pernah buat, kita tak pernah jaga mak ayah kita hantar pergi rumah orang tua, lepas tu kita nak anak basuh berak kita waktu kita tua, memang tak. Tuan-tuan tengoklah, saya tak suruh buat lah. Tuan-tuan buat saya menyesal pula. Saya kata tengoklah, banyak cerita macam tu. Ini mudahnya macam tu lah. Jadi budak perempuan ni dia sebut, ayah aku ni pemurah, baik akhlak, menjaga orang lain daripada kebinasaan. Maksud dia, bila ada orang musafir jauh, lapar, perlu makan, sampai di kampung kami, ayah aku akan jamu dia makan, akan bagi tempat dia tidur, tempat berehat. Itu maksud dia. Lagi apa lagi? Melepaskan tawanan. Ada orang kena tawanan, ayah aku pergi sembang apa semua, tolong dia apa semua, sampai dia lepas daripada orang tu. Mengenyangkan orang yang lapar, bagi makan orang yang lapar, ini besar pahala dia. Tuan-tuan perempuan, bayangkan, dalam kitab Fawaid Mukhtarah ada disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam buat Baitullahil Haram, buat Masjidil Haram tu, buat Kaabah tu, setiap penjuru Nabi Ibrahim solat di situ 1000 rakaat. Contoh, penjuru situ 1000 rakaat, penjuru situ 1000, sana 1000, sana 1000. Lepas selesai buat tu, beliau solat di setiap penjuru 1000 rakaat. Dan Allah pun kata, ya Ibrahim ma ahsana ma fa'alta, wahai Ibrahim, sungguh bagus apa yang kamu buat ini. Walakin luqmatun fi batnin ja'i'in khairun min kulli hadha. Tetapi wahai Ibrahim, satu suap yang kau bagi pada orang yang lapar, dan satu suap itu orang tadi itu makan masuk dalam perut dia yang lapar ni, itu lebih baik daripada semua yang kamu buat. Baru satu suap. Takkan kita bagi makan ke orang satu suap? Paling-paling tak satu pinggan, paling tak. Mana berapa suap tu? Satu suap saja masuk, pahala dia lebih besar daripada apa yang kamu buat ni. Buat Masjidil Haram, lepas tu solat pula 1000 rakaat setiap penjuru. Tuan-tuan membayangkan, pahala besar. Kita tak nampak. Itu masalah tu. Kita tak nampak ya tuan-tuan. Kalau nampak, berebut orang. Tak ada bulan Ramadan ni nak masuk bulan lah ni, ihya Ramadan, Masjid Badar penuh dah. Tu kalau tahu, masa tak nampak.
Haji tak nampak. Jenuh kita duk iklan banyak kali tu. Borang ihya lalu senyum sedekah. Nanti anak kita buat gitu kat kita. Macam tu. Dia pagi saya ni malam, saya minta maaf tuan-tuan. Malam tadi saya tidur sejam. Dia main semangat ni pagi ni. Dia main semangat. Tu suara derah. Tadi malam saya pergi ni, tuan-tuan mungkin pergi stadium kan? Stadium Darul Aman malam tadi. Saya pergi, saya tengok ramainya, saya kata nak masuk malah ya Allah. Saya parking jauh, parking dekat Shell tu. Pejabat polis tu. Jalan kaki semangat nak pergi. Pergi tengok tu dia nak masuk jam. Masuk dia tarik. Pergi naik sampai depan pentah tu. Pergi naik, ya Allah. Ini first time ni. Lepas tu turun sampai berjalan sampai kat kereta pukul 1. Sampai rumah pukul 2. Dekat jam apa semua sampai rumah pukul 2. Kebetulan ada budak dia boleh bekam lah. Habis belakang ni. Ini untuk bukti. Tuan-tuan. Habis. Tidur sejam ni. Ni main semangat ni. Satgi lepas lagi dia terak lah. Ni tuan-tuan perempuan. Baik tuan-tuan perempuan. Tu. Jadi suara ni tak boleh ke ni? Dan memberi makan akan jamuan, buat jamuan. Dan memberi salam akan orang dan tiada menolakkan orang yang meminta hajat daripadanya sekali-kali. Maksudnya bila orang minta hajat, minta tolong dekat dia, ayah aku pasti tolong. Kata budak ni. Siapa dia? Kemudian dia sebut, akulah anak orang yang baik perangainya, yang murah hati, yang bernama Hatim. Hatim At-Ta'i ni memang orang situ kenal. Dia ni orang yang berakhlak baik, tapi dia tak masuk Islam. Dia tak sempat jumpa Nabi. Dia meninggal sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Itu sayanglah. Ada ulama bahas Hatim ni duk mana? Syurga kan neraka. Lebih kuatnya pendapat mengatakan dia ni tak masuk Islam, jadi ahli neraka. Baiknya Hatim ni, tuan-tuan puan, antara sifat baiknya Hatim ni, dia buat baik sungguh. Baik sungguh. Sampai ada orang di kampung lain, orang lain lah, bukan Hatim ni, orang lain, dia buat baik juga. Lepas tu dia tanya dekat orang kampung tu, hak paling baik dekat sini aku. Dia kata, engkau lah yang paling banyak buat baik dekat sini engkau. Tapi engkau tak boleh lawan lagi dengan kebaikan seorang yang bernama Hatim. Dia duduk di kampung sekian-sekian. Dia kata, aku nak pergi jumpa Hatim ni, aku nak lawan dia, aku nak bunuh dia, biar akulah orang paling baik. Dia kata macam tu. Pergi jumpa dengan seorang pemuda dekat bawah pokok. Tanya, kau kenal tak Hatim? Kenal. Lepas tu dia tanya, pasal apa kau nak jumpa Hatim? Sekian. Aku nak bunuh dia sebab aku nak jadi orang. Macam tu lah. Jadi pemuda ni katalah, saya nak jumpa dia dekat mana? Jadi orang tu pun kata, orang duduk bawah pokok tu kata, esok main sini. Aku bagi tahu dekat dia, esok main sini. Dia main sini. Tunggu esok, budak tu, budak ni pemuda ni orang yang sama ada di bawah pokok tu. Aku Hatim. Lah pasal apa hang tak lari? Hantar aku nak bunuh hang ni, pasal apa hang tak lari? Kata Hatim, aku takut sekiranya aku lari, itu menghampakan keinginan engkau. Engkau teringin nak bunuh aku, hang bunuh. Aku minta waktu sehari supaya aku boleh selesaikan apa hutang apa semua tu kan, wasiat apa semua tu. Lah ni engkau nak bunuh boleh. Itu tuan-tuan puan. Memang kalau kita orang nak buat jahat pakai tak pi ayat kursi 100 kali baca hari tu. Tuan-tuan puan. Ni tu bagusnya Hatim ni. Tapi itu sayanglah tetap tuan-tuan puan, sebab tu tadi saya sebut keimanan, keislaman seseorang itu sangat besar nilainya di sisi Allah. Sebab tu Allah dalam sabda Nabi itu, Allah akan membantu orang yang membantu orang beriman lain dalam dunia ni. Di akhirat nanti, satu pertolongan dalam dunia dibalas dengan satu pertolongan di akhirat. Macam mana kalau orang suka tolong orang lain? Suka tolong orang lain. Antara keimanan yang ulama sebut yang paling rendah adalah melepaskan duri ataupun batu daripada jalanan. Paku ke tengah jalan kita tolak pergi tepi. Tolak. Orang tak kenal. Itu pahala tuan-tuan puan. Tuan-tuan bayangkan berapa kereta, berapa motor yang selamat sebab kita tolak paku tu tepi.
Ada pokok jatuh ribut ke apa, kita pun pakat gotong royong angkat lah apa semua tu, potong apa semua tu. Pahala tuan-tuan puan. Ini Imam Suyuti ada menyebutkan beberapa perkara yang tetap mengalir pahala dia walaupun kita mati. Sedekah jariah, doa anak yang soleh. Lepas tu apa lagi? Buat ada sungai. Kan dulu kan orang minum banyak sungai lah. Sungai ke telaga ke untuk keperluan orang ramai. Itu pun pahala. Ini tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Baik. Lepas dia sebut semua tu, apa kata Nabi? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan yang muda itu dengan katanya, ya jariyatu hadhihi sifatul mu'minina haqqan law kana abuki musliman la tarhamna alaihi khallu anha fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq. Wahai jariyah, sifat yang kau sebut ini iaitu sifat orang yang mukmin yang sebenarnya. Nabi sebut, wahai budak perempuan, sifat yang kau sebut, perangai yang kau sebut, suka tolong orang, bagi makan orang, tak pernah menolak permintaan orang, ucap salam atas orang lain, semua itu adalah akhlak orang beriman yang sebenarnya. Jikalau ada bapamu itu muslim, nescaya kami beri rahmat atasnya. Kalau ayah engkau itu Islam, Muslim, nescaya kami beri rahmat atasnya. Maksud beri rahmat tu, tuan-tuan ada kitab tulis. Maksudnya kami sebut pada dia rahimahullah. Tu. Kalau engkau, ayah engkau tu Islam, kami sebut pada dia Hatim rahimahullah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beri rahmat tu maksud dia apa? Rahimahullah, mendoakan rahmat untuk dia supaya dia dapat rahmat daripada Allah. Itu Syekh Fahmi sebut tu. Jadi saya dapat pada Syekh Fahmi pengajian beliau, tuan-tuan melalui saya bersambung sanad. Kita macam orang bukan macam orang Wahabi, tak ada sanad. Tanya sanad, tak ada. Pening. Tu Wahabi kan. Tu. Kena masuk juga Wahabi sikit-sikit. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepaskan olehmu daripadanya kerana bapanya itu adalah kasih ia akan perangainya yang murah. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku, lepaskan budak perempuan ini. Sebab apa? Sebab ayah dia suka berakhlak dengan akhlak yang baik. Ayah dia ni memang dikenal dengan akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, di sini setiap orang yang nak anak dia dijaga oleh Allah, setiap orang, kita semua nak. Kita tuan-tuan puan-puan jaga anak kita takat mana kita mampu saja. Anak kita selagi duduk dengan kita, kita boleh jaga. Tapi dia dah mula kenal kawan dengan media sosial yang sekarang. Dia apa, orang kata apa? Pi mengaji mengaji dekat U pula luar negara tu. Mesir, Jordan, Yaman. Lagi jauh. Siapa yang kita nak harap jaga dia? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami boleh takat ni saja ya Allah. Kami mampu takat ni saja. Selebihnya kami serahkan pada Engkau ya Allah. Jadi kita mampu yang tu. Kemudian antara ikhtiar juga, kita nak anak kita dijaga oleh Allah. Daripada Syekh Fahmi Zamzam beliau sebut, mestilah ayah itu, kita, contoh kita nak anak kita dijaga oleh Allah, maka kita mesti berakhlak dengan akhlak yang mulia. Apa dalil dia? Dalam surah Al-Kahfi ada disebutkan kan apa Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Yang pertama tebuk kapal. Pasal apa tebuk kapal? Sebab seberang sana ada raja yang zalim, dia akan rampas kapal yang elok. Tebuk sikit lah, bagi ada lubang sikit, lubang tu boleh tambal. Raja pun tak rampas, selamatlah kapal itu. Yang kedua, bunuh seorang budak lelaki yang belum balik. Pasal apa bunuh dia? Sebab budak ni akan jadi murtad, dia akan paksa mak dan ayah dia ikut agama baru dia, maka dia bunuh. Nabi Khidir bunuh, dan Nabi Khidir kata nanti mak dan ayah budak ni akan digantikan anak dengan anak yang soleh, solehah, macam tu. Yang ketiga,
tembok tu, dinding tu nak runtuh. Jom kita perbetul balik. Nabi Musa perbetul lah dengan Nabi Khidir. Lepas perbetul itu, Nabi Musa tanya, pasal apa kita tak minta makan, kita tak minta upah? Betul sambung perjalanan. Nabi Musa kata, Nabi Khidir kata, di bawah tembok tu ada harta warisan kepunyaan 2 orang anak yatim. Kalau dinding tu roboh, harta ni, emas-emasnya akan keluar, diambil oleh keluarga pada budak ni. Jadi mereka tak dapat bahagian lah. Mereka tahu emas tu ada dekat situ. Jadi nanti biar mereka besar, nanti mereka akan ambil sendiri. Dan di sini disebutkan wa kana abuhuma salihah, dan ayah kepada 2 orang anak yatim ini adalah orang yang soleh. Maka disebabkan solehnya ayah, anak dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhfazul auladu bi salahil ajdadi. Anak akan dijaga disebabkan solehnya ayah. Jadi kita nak anak kita dijaga oleh Allah, maka kita mesti berakhlak dengan akhlak yang baik. Kebaikan ayah boleh memberi syafaat pada anaknya. Ini tuan-tuan puan. Itu petua tu. Kita nak anak kita dijaga oleh Allah, kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita muliakan anak orang lain. Nanti Allah akan hantar orang lain untuk muliakan anak kita. Dia macam tu ya tuan-tuan puan. Kehidupan macam tu. Ini tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Semoga Allah memberkati kita semua, semoga Allah memberikan kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti dan menghimpunkan kita dalam syurganya bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi arjuana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqim bainana ittiba'a nabikal amin wa atina syafa'atal uzma min nabikal amin wa adkhilna al jannata ma'a nabikal karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.